Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Setiap perjalanan pula pasti mempunyai noktahnya. Namun, jasa dan pengorbanan seorang pendidik akan terus mekar dalam ingatan sepanjang zaman. Ustazah Salwani dilahirkan pada tanggal 14 Mei 1971 di Kampung Buluh Poh Ketereh, Kota Baru, Kelantan. Beliau merupakan anak sulung dari 8 adik-beradik bagi pasangan Nawi bin Zakaria dan Siti Nur binti Haji Mak Jusoh. Membesar dalam suasana penuh didikan dan kasih sayang, beliau memulakan perjalanan ilmu di Sekolah Kebangsaan Ketereh dari darjah 1 hingga darjah 6. Minat yang mendalam terhadap ilmu agama membawa beliau menyambung pengajian di Ma'had Syamsul Ma'arif Perempuan bagi tingkatan 1 hingga 5 sebelum meneruskan tingkatan 6 bawah dan 6 atas di Ma'had Muhammadi Perempuan, Kota Baru, Kelantan. Kecintaan terhadap ilmu tidak terhenti di situ. Beliau seterusnya melanjutkan pengajian ke Bumi Para Anbiya Mesir dan berjaya memperoleh ijazah di Universiti Al-Azhar. Kemudian, beliau menyempurnakan diploma perguruan di Maktab Perguruan Kota Baru sebagai bekalan untuk mendidik anak bangsa dengan penuh amanah dan hikmah. Pada 9 September 1993, beliau mendirikan rumah tangga bersama insan tercinta Muhammad Ashri bin Cik Mat. Hasil perkongsian hidup yang penuh mawaddah dan rahmah, mereka dikurniakan 3 orang cahaya mata, iaitu Muhammad Anik Al-Qazwini, Afah Nabila dan Muhammad Afif Wajdi yang menjadi penyejuk hati dan penyeri kehidupan. Perjalanan sebagai seorang pendidik bermula pada tahun 1997 di SMUA Al-Falah Siram. Setahun demi setahun, langkah beliau diteruskan dengan penuh istiqamah dan dedikasi. Tahun 1999, beliau berkhidmat di SMUA Rahmaniah Paloh. Pada tahun 2001 pula, beliau meneruskan bakti di Al-Fauziah Rantau Panjang. Dari tahun 2003 hingga 2016, beliau menabur jasa di Sekolah Menengah Ugama Arab Banggul Kulim. Perkhidmatan diteruskan di SMUA Syukuriah Lubuk Setol bermula tahun 2017 hingga 2023 dan akhirnya pada tahun 2024 hingga 2026, beliau menutup tirai perkhidmatan di Ma'had Muhammadi Rantau Panjang. Tempoh yang panjang itu menjadi saksi kesungguhan beliau mendidik pelajar dengan penuh kesabaran, kelembutan dan kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanum Alia binti Abdul Razak, selaku wakil pelajar Ma'had Muhammadi Rantau Panjang, ingin mengucapkan jutaan terima kasih buat Ustaz Salwani atas segala pengorbanan, kesabaran dan ilmu yang dicurahkan selama ini. Alaful bashar ra'athumul ain, lakin la yumkin an yahullu makan allazi fil qalbi. Artinya, ribuan orang yang dilihat oleh mata namun tak mampu menggantikan satu yang ada di hati. Kehadiran Ustazah di sekolah ini amat besar maknanya buat kami. Ustazah bukan sekadar mendidik, malah menyayangi kami seperti anak sendiri. Segala jasa Ustazah akan kekal terpahat di dalam sanubari kami untuk selama-lamanya. Benar kata pepatah, perpisahan itu bukanlah untuk berpisah, akan tetapi ia adalah untuk menambahkan rasa rindu. Saya juga ingin memetik serangkap pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Selamat menjalani hari-hari persaraan dengan penuh kebahagiaan, kesihatan yang baik dan juga ketenangan bersama keluarga tercinta. Saya akhiri ucapan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Anak Didik Ustazah Salwani daripada SMUA Syukuriah ingin memohon 1000 kemaafan ke atas salah silap
kami dan ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas segala jasa dan pengorbanan Ustazah. Selamat bersara Ustazah. Syukuran Ustazah, selamat bersara. Bye. Terima kasih Ustazah kerana sudi mengajar dan membimbing kami. Selamat bersara Ustazah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Ustazah Salwani. Semoga Ustazah diberikan kesihatan yang baik, umur yang diberkati dan kehidupan yang bahagia bersama keluarga tercinta. Selamat bersara Ustazah Salwani. Puluhan tahun mengabdikan diri sebagai pendidik bukanlah satu perjalanan yang mudah. Namun, dengan sifat sabar, kasih sayang dan keikhlasan, Ustazah Salwani telah berjaya menyentuh hati ramai pelajar. Jasa seorang guru tidak mampu dibalas dengan harta dan kata-kata. Setiap ilmu yang dicurahkan, setiap nasihat yang diberikan dan setiap pengorbanan yang dilakukan akan terus mengalir sebagai saham akhirat yang tidak terputus. Hari ini bukanlah pengakhiran sebuah perjuangan, tetapi permulaan kepada fasa kehidupan yang baharu. Buat Ustazah Salwani binti Nawi, terima kasih atas segala jasa, pengorbanan dan tunjuk ajar yang telah dicurahkan sepanjang perkhidmatan. Semoga segala bakti yang disemai menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dikurniakan kesihatan yang baik, ketenangan hati dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Selamat bersara Ustazah, jasamu dikenang, budimu disanjung, namamu akan sentiasa terpahat dalam ingatan. Rabbi sejati